pengesahan dalam pelbagai bentuknya. Merupakan penyatuan konsep asal 7 hari, 7 warna, 7 watak digabungkan menjadi satu yang dinamakan sebagai Chan, Angkan, Put, Bahas, Suk, Sao dan Artis. Okey. Ya, betul. Betul Dato'. Okey. Brunei Darussalam sebagai kontingen yang pertama masuk ke dalam stadium. Penampilan sulung, penampilan pertama mereka 1977 di Kuala Lumpur, dan kemudiannya mereka menjadi host pada tahun 1999. Pembawa bendera untuk Brunei Darussalam adalah Walid Laka dalam acara yang merupakan atlet wushu, dan juga Nur Hafizah Jabul Siddiq yang beraksi dalam sukan bola jaring. Dan pada tamasya kali ini, negara Brunei Darussalam akan membariskan selama 65 atlet untuk menyertai 9 acara sukan daripada 54 yang dipertandingkan, iaitu akuatik, renang, angkat berat, bola jaring, karate, pencak silat, polo, sepak takraw, taekwondo dan juga wushu. Sebenarnya mengharapkan bahawa Brunei boleh menambah jumlah pemetaan pingat emas mereka daripada 17 kepada angka yang lebih besar lagi, 17, 57.